Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Elisha Onit, murid tahun 5 berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Nanga Merit. Kod sekolah YBB 7101 yang terletak di bahagian pedalaman Kapit, Sarawak. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan membentangkan bicara buku yang bertajuk Mari Kenali Sawit. Tajuk ini dipilih kerana negara kita antara pengeluar sawit utama di dunia. Buku yang saya pilih untuk dibicarakan ini ialah Mari Kenali Sawit. Karya ini dikeluarkan oleh Majlis Minyak Sawit Malaysia, iaitu sebuah organisasi di bawah Kementerian Perusahaan dan Komoditi. Buku ini diterbitkan Nukilan Unggul Sendirian Berhad dan dicetak pada tahun 2022. Buku ini mengupas secara mendalam tentang sejarah dan manfaat di Malaysia. Penulis berjaya menyampaikan maklumat yang kompleks dengan bahasa yang mudah difahami, disokong dengan data dan fakta yang kukuh. Dalam buku ini, penulis membincangkan pelbagai aspek berkaitan sawit, antaranya sejarah dan perkembangan industri sawit di Malaysia. Penulis menceritakan bagaimana sawit diperkenalkan di Malaysia dan bagaimana industri ini berkembang pesat sehingga menjadi penyumbang utama ekonomi negara. Manfaat sawit kepada ekonomi dan masyarakat. Penulis menjelaskan bagaimana industri sawit mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapat petani, dan menyumbang kepada pembangunan infrastruktur. Usaha-usaha ke arah kelestarian. Penulis mengetengahkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan, syarikat dan pihak berkepentingan lain untuk memastikan industri sawit dijalankan secara lestari dan bertanggungjawab. Setelah membaca buku ini, saya berpendapat bahawa sawit mempunyai potensi yang besar untuk terus menyumbang pada pembangunan negara. Buku ini diterbitkan untuk mewujud dan meningkatkan kesedaran orang ramai, khususnya pelajar sekolah, mengenai kepentingan dan sumbangan besar industri minyak sawit dalam pertumbuhan sosioekonomi negara. Buku ini amat menarik kerana plot cerita berbentuk penceritaan yang sememangnya mudah difahami, terutamanya bagi pelajar sekolah. Buku ini turut berbentuk dwibahasa supaya dapat membangunkan kemahiran literasi pelajar-pelajar dalam dua bahasa tersebut. Namun, kita tidak boleh menafikan bahawa industri ini juga mempunyai cabaran dan impak negatif terhadap alam sekitar. Oleh itu, adalah penting untuk kita mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Industri sawit perlu dijalankan secara lestari dengan mengamalkan amalan pertanian yang baik, mematuhi peraturan alam sekitar dan melibatkan komuniti tempatan. Kesimpulan, sebagai generasi muda, kita perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang sawit, peranannya dalam pembangunan negara. Kita perlu bersikap kritis dan objektif serta menyokong usaha-usaha ke arah industri sawit yang lestari. Saya berharap bicara buku ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pengurusan industri sawit yang bertanggungjawab.
Sekian, terima kasih.